Danish, saya rasa kita putus sampai di sini kerana awak terlalu baik untuk saya. Bang, nak minta advice, saya baru melangkah ke alam you. Tahniah adik. Bagus, awak dah masuk universiti, tahniah, sebab tak semua orang terpilih masuk. So, adik kena faham, dunia ni semakin ramai manusia. Maksud dia apa? Hyper competitive. So, kalau adik lelaki, adik kena jadi seorang lelaki yang competent, seorang lelaki yang berdaya saing, seorang lelaki yang tinggi nilai diri, yang ada macam-macam skill, kebolehan, yang mempunyai effort yang tinggi. So, kalau adik dah pilih untuk belajar, pastikan belajar betul-betul. Kalau belajar lebih kurang, masuk universiti nanti berkenalan dengan awek yang bertindik hidung, malam-malam lepak McD, badan sampai membongkok macam udang, kemudian dapat duit PTPTN, belikan hadiah untuk girlfriend, habiskan masa kepada girlfriend, habiskan tenaga pada girlfriend, sanggup tinggalkan kelas semata-mata kerana girlfriend, dan bila habis belajar nanti, girlfriend itu akan jumpa lelaki yang lebih dewasa, yang ekonomi lebih stabil, dan awak dah 6 bulan tak kerja. So, girlfriend awak akan cakap apa? Danish, saya rasa kita putus sampai di sini kerana awak terlalu baik untuk saya. So, girlfriend itu pun berkahwin dengan lelaki yang lebih stable, dan akhirnya awak telah habis duit PTPTN, CGPA awak 2.3, dan terperosok 7 kerat bumi. So, pastikan kepada kawan-kawan semua, saya nak bagi tahu kepada si adik yang lelaki, saya nak bagi tahu benda ni dia agak keras, tapi dia adalah hakikat dan realiti. Antara benda yang akan menjahanamkan seorang lelaki adalah kegagalan menguruskan dia punya sexual energy terhadap wanita. Kalau dia tak pandai uruskan diri dia, maka dia akan ada banyak distraction yang mana akan mengganggu proses dia untuk menjadi seorang lelaki yang sukses setiap penjuru hidup. Kepada lelaki semua, korang kena ingat, apabila seorang wanita boleh memelsukan payudara, apabila seorang wanita boleh memelsukan wajahnya, apabila seorang wanita boleh memelsukan saiz bontot, maka mereka juga boleh memelsukan perasaan mereka kepada kau. Do you understand? Okay? Kau kena tahu how the world works. Do you understand? Setuju ke? Kalau setuju, type setuju.